Di bulan puasa ni memang menu ni famous. Level-level RM30. Mudah cepat tapi mantap. Assalamualaikum. Hai, masak apa? Okey, so bersama Nana Farina. Masak apa? Okey, so kita nak buat apa pula? Di bulan puasa ni, okey, memang menu ni famous. Famous tapi orang tak selalu buat, dia akan beli kat bazar. So nak buat apa? Kita buat roti john my style. Okey, so roti john style Nana. Okey, simple, cepat, mudah, boleh buat banyak biji. Mana anak ramai tu senang. Okey, so jom kita tengok bahan apa kita nak guna. Okey, roti john my style. Masak apa? Let's go. Zaz. Ini bahan-bahan dia. Okey, Nana pakai daging burger. Kalau apa nak pakai daging yang kisap tu pun boleh. Sama saja. Okay. So kita ada telur lah. Kalau tak ada roti john, tak ada lah telur. Tak ada telur, tak jadi roti john. Begitu. Okay. So mayonis. Okay. Dan Nana akan pakai beberapa cheese lah. Yang ni option. Ikutlah apa nak pakai cheese yang macam mana. Okay. Nak pakai yang buat sendiri pun boleh. Begitu. Okay. So yang Nana akan campur-campur dia lah. Untuk dekat roti lagi kan. Dengan sos. Okay. Kita akan pakai sos cabai juga. So dan kita punya butter untuk kita letak dekat roti kita dan panaskan kita punya belanga lah. Okay. So cakap banyak pun kan. Okay, orang nak dengar bercakap sangat. Jadi kita masak. Let's go. Okay. So kita masukkan kita punya butter sikit. Sebab kita nak masak kita punya daging tu. Masak kosong je. Sebab perasa tu sekejap lagi dekat kita punya mayo-mayo tu kan. Okay. So yang ni kita masak kosong je. Untuk tabuk dekat dalam kita punya roti john sekejap lagi. So stand by. Okay. So kita goreng-gorengkan dia macam ni. Dengan butter kita. Okay. Sampai isi dia masak. Begitu, tak payah masuk apa dah lah. Okay, tapi kalau apa macam nak tabuk macam lada hitam sikit ke, lada sulah boleh. Cuma sekejap lagi yang tu bahan tu Nana akan masukkan kat dalam Nana punya telur. Okay, so let's go. Alhamdulillah, siap dah kita punya daging yang kita dah goreng-goreng ni. Okay, so bolehlah angkat, ketepikan dulu dan kita akan buat bahan lain pula. Okay, let's go. Okay, so kita nak buat kita punya telur roti john ni. Kita nak masak dah kita punya roti. So, pakai telur, pecahkan dia. Masuk dalam bekas sebab kita akan kecil-kecil. Okay, so ni telur kita. Ikutlah kalau roti hampa agak banyak, pakailah telur banyak sikit. Okay. Settle. Kita akan perasakan kita punya telur. Kacau-kacau. So kita masukkan kita punya garam sikit. Okay, bergaram sikit. Agak-agak lah. Okay. So Nana akan pakai lada hitam. Okay, bubur lada hitam sikit. Okay, Nana akan masukkan lada putih. Okay, dan lepas masukkan kita punya lada hitam, lada sulah kita dan garam. Okay, Nana akan masukkan ni sikit lah. Mayo kita. Oh, tak muat. Nana akan masukkan mayo ke dalam kita punya telur. Okay, masukkan mayo ke dalam telur sikit. Dan kacau-kacau-kacau. Okey, kita panaskan kita punya belanga dan kita akan masukkan telur kita sekejap lagi. Kita nak masak dah lah kita punya roti john. Okey, tunggu dulu minyak panas sikit. Okey, so minyak ni yang bekas Nana goreng daging tadi lah. Pakai butter tu kan. So kita pakai butter tu. Baru sedap sikit. Dan masukkan telur. Okay, biar dulu sat dan kita akan letak roti atas dia lah. Okay, so kita dah masukkan telur. Kita masukkan roti dan letak atas dia lah. Macam tu letakkan roti. Sebab belanga kita bulat, so dia agak susah sikit lah. Tapi tak apalah, beda perut sendiri je. Betul. Kan, nak jamu, nak beranak kita je. Telan, buatlah lagu mana pun. Janji sedap. Begitu. So, kita tekat-tekatkan dia macam ni. So, dah siap kita punya roti john. So, nampak tak dia macam ada hangit-hangit sikit. Ni sebab apa? Sebab ini penambah rasa. Macam tu. Nah, so, bukan sebab kita ralik kan. Okay. Tapi sebab ni untuk sedap kan. Ni untuk sedap kan. Okay. So, apa jangan ralik lah. Takut dia jadi macam ni lah kejadian dia. Okay. So, tak apalah. Kita masukkan kita punya mayo. Hiaskan dengan kita punya mayo. Perisakan dia. Macam tu. Biar meleleh-leleh kan. Baru macam. Okay. Dah masukkan mayo. Kita letaklah kita punya cheese sikit. Campur-campur cheese sikit. Nana campur macam-macam lah. Ada yang perisa original, ada yang spicy. Macam tu. Tengok dah. So, kita guna yang hot and spicy. Okay. Dan kita pakai yang pula sos keju pedas. Tadi hot and spicy. Yang ni daripada pedas je. Oh, sayang. Okay. So last, kita akan masukkan sos. Okay, Nana akan pakai sos cak jagung. Sebab sos ni memang sangat padu. Senang je. Ya, dia lagu ni. Ui, mak hang lah je.
macam tu. Begitu. Baru dia meleleh-leleh. So buat kat rumah macam ni lah apa kejadian dia kan. Kalau kita nak buat gel tu bagilah semenggah sikit, bagi segak sikit kan. Bubur dalam botol picit-picit bagi segak. Lagi tu. Okey. So ni nak makan kat rumah kita buatlah cara presentation kita. Janji sedap, kenyang. Cepat dan mudah. Macam tu. Okey. So siap dah dan kita akan tabakkan sikit kita punya daging yang kita dah masak tadi. Buah daging macam ni kan, barulah boleh makan. Kalau kita masukkan dalam telok kan, ada yang tak kena daging. Begitu. Buah lagu ni, baru sedap, baru padu, baru puas. Baru senang nak makan. Begitu. Okey, so settle. Okey, dah siap kan? Okey, bolehlah kita lipat sikit kita punya roti john. Nampak tak? Ni kalau buat jual ni RM20 boleh pi lah. Dengan isi macam ni RM20 kita jual. Okey, lipatkan dia. Macam tu meleleh-leleh. Nampak ya? Sedapnya. InsyaAllah lah Allah bagi sedap no. Okey, so bergantunglah kepada sos-sos yang apa nak guna tu, sos yang macam mana. Okey, sebab sos tu pun main peranan lah untuk sedapkan kita punya roti john. So, siap. Alhamdulillah, siap dah kita punya roti john my style. Tak payah pergi bazar dah lah kan. Sekali-sekala tu nak makan hak padu-padu, hak isi padat-padat kan, hak sebiji macam level-level RM30. Bolehlah buat sendiri kan. Anak ramai kan, jadi kita buat sendiri. Senang, mudah. Okey, so apa jangan lupa try. Sebab apa? Sebab dia simple, mudah, cepat tapi mantap. Roti john my style. Okey, so bolehlah jamu dia beradik kan. Orang kampung makan roti john hampa. Buat mega pun boleh lah. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Okey, macam biasalah, jangan lupalah untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, orang-orang kampung kan. Macam mana nak buat roti john. Bukan semua orang atau kan nak masak, so kita berkongsi orang kata apa? Kita punya resepi seorang sikit ambil kan lagu tu. So hak mana tak pandai masak pun insya-Allah boleh buat lah. Sambil pejam mata. Malam-malam pun boleh buat. So kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa bersama Nana masak apa. So kita jumpa lagi. So insya-Allah